Nah juga biasa di majlis ini Anda kalau selesai pengajian yang Anda biasa baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kata Nabi, an Abi Barzah al-Aslami qala. Kata dari Abi Barzah al-Aslami, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhirati idza arada an yaquma minal majlis. Beliau ketika di akhir dari majlis, beliau ingin bangun dari majlis, beliau mengatakan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, innaka la taqulu qaulan ma kunta taquluhu fi ma madha. Ya Rasulullah, engkau mengatakan, mengucapkan sesuatu yang belum pernah engkau katakan sebelumnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala kaffaratun lima yakunu fil majlis, yang menjadi penghapus dosa kita selama di dalam majlis. Nah, mungkin kita lagi duduk, apalagi kita manusia berdosa, ada hal-hal yang kita ungkapkan di majlis ini, ada yang jelek. Mudah-mudahan setelah itu kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka menjadi kafarah, menjadi penghapus daripada apa-apa yang jelek kita di dalam majlis. Alhamdulillah.